Kalau berlaku perang, apa nasib wanita masa period? Pernah tak awak terfikir, kalau satu hari nanti berlaku bencana atau perang, apa benda paling asas wanita perlukan tapi selalu orang terlepas pandang? Bayangkan, pad habis, air tak cukup untuk bersihkan diri, ubat pun tak ada. Kalau waktu tu datang bulan, macam mana nak jaga kebersihan dan elak jangkitan? Sebab tu, kita kena mula siapkan emergency women kit. Pad kain boleh basuh, ubat tahan haid sementara, northisterone under doctor guidance. Probiotik untuk elak jangkitan Miss V, sabun organik atau pencuci tanpa bahan kimia. Efferty untuk kekalkan kesihatan hormon dan bantu badan adapt masa krisis. Ramai anggap ni remeh, tapi dalam peperangan ramai wanita terdedah kepada trauma fizikal dan hormon. Jadi jaga kesihatan hormon bukan soal mewah, ini keperluan survival. Saya Dr. Raihana, Certified American Board of Redefined Medicine, Anti-Aging and Fertility. Kalau awak nak belajar lebih tentang penjagaan hormon wanita ketika krisis atau darurat, subscribe siri video protokol Dr. Rai dan mula simpan sebotol Efferty hari ini. Bukan untuk cantik saja, tapi untuk survival hormon awak.